Sampai di Lumut, sampai di stesen Bah Lumut, naiklah lori 3 tan masuk ke dalam pangkalan TRDM Lumut dan terusnya pergi ke KD Pelanduk lah untuk lapor diri di sekolah pegawai. Datang bawa pisau cukur yang gunting rambut lelaki saja. Dia potong. Dia kepotong dah, dia sodok tinggal sikit lah atas ni. Sebenarnya penghijrahan lah, dia kata pertukaran tu bukanlah penghijrahan, tetapi dia merupakan salah satunya kita nak menyambung khidmat. Assalamualaikum kepada semua penonton dan juga pendengar di sebalik podcast. Di sebalik podcast pula, di sebalik tabik. Aku sendiri salah sebut nama tajuk podcast aku. Okey, baik. Hari ini saya rasa gembira sikit sebab yang hadir hari ini, tetamu undangan saya ialah seorang tokoh wanita yang melangkah sejarah dalam pasukan seragam, iaitu wanita pertama dilantik ke pangkat Laksmana pertama dalam agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Beliau ialah Laksmana pertama Maritim Zulinda Ramli yang kini menyandang jawatan Pengarah Bahagian Pembangunan Maritim Malaysia. Dan kita nak dengar lebih dalam lagi macam mana seorang wanita boleh menjadi pemimpin dalam sesuatu organisasi yang besar ni. Assalamualaikum Puan, selamat datang ke Di Sebalik Podcast. Sihat Puan? Waalaikumsalam. Terima kasih Hajar. Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Cantik, pangkat atas bahu berkilat, emas, nampak gol. Okey, baik Puan. Sebelum kita sembang-sembang tentang karier Puan, boleh tak Puan kongsikan sikit Puan asalnya daripada mana dan family-nya macam mana? Adakah family yang berada ataupun family biasa-biasa je? Dan macam mana didikan ayah mak waktu kecil-kecil dulu? Garang ke atau biasa-biasa je? Silakan Puan. Okey, terima kasih Ajak. Terima kasih menjemput saya untuk podcast Ajak pada hari ini. Baik, sama-sama. Saya berasal daripada Dungun, Terengganu. Okey. So memandangkan daerah kelahiran saya tu mungkin berdekatan dengan laut kot. So saya sampai ke saat inilah hati saya dekat dengan laut. Okey. Saya merupakan anak keempat daripada 4 orang adik-beradik. Anak last. Yes, anak bongsu je. Tak manja ke Puan? Biasa anak last ni manja Puan. Itulah. Kalau nak katakan manja tu ada juga. Yang tak tu pun ada juga. Okay. Tapi saya mengambil pendekatan ni untuk saya menyertai pasukan ataupun kadet Tentera Laut Diraja Malaysia lah pada awalnya. Di usia yang sangat muda waktu tu, kita selepas saja SPM dapat result. Tapi saya bukanlah TRDM ni bukanlah cita-cita saya je. Oh, okey. Cumanya Puan pergi ke TLDM dulu? TLDM dulu. So nak jadi cerita, selepas saya dapat result SPM tu, result tu nak kata tak eloklah juga. Boleh lah kalau nak sama belajar. Tapi kakak saya, dia seorang polis. Waktu tu anggota polis. Okey. Dia tengok ada iklan dalam Surat khabar satu lah kan. Kan. So dia apply untuk saya. Saya kata saya tak nak jadi tentera ni sebab semua abang saya, kakak saya polis. Jadi saya tak nak pakai uniform. Saya nak mungkin nak jadi cikgu ke, jadi stewardess ke. Waktu tu kan stewardess kan glamour kan. Okey. Dah diisi, dapat panggilan untuk temuduga di Ipoh. Jadinya waktu dulu kita pergi mana-mana, bukanlah macam sekarang orang sekarang kalau nak hantar anak masuk universiti, satu kampung pergi kan. Sanggup sewa kereta pergi beramai-ramai hantar untuk bagi semangat ke anak tu belajar. Dan saya pada ketika itu, mak saya bukanlah nak kata orang susah pun tak, mak saya kerja. Bapa saya pun waktu tu dia dah bersara lah daripada kerja, dia kerja swasta dekat Jengka, Pahang. So lepas dia bersara tu, dia duduk di kampung sajalah. Jadi nak kata senang tu tak lah, mewah tu tak lah, tapi Alhamdulillah lah. Cukup syarat semua. Kehidupan orang kampung lah. Ya, betul. Jadinya bila dapat result untuk pergi temuduga tu, saya follow the flow, pergi temuduga. Sebenarnya kakak saya isi temuduga borang tu untuk masuk first batch untuk College Tentera Udara. KTLU, okey. KTU, first batch dengan College Tentera Udara. Tapi mungkin pada waktu itu IQ ke apa
kurang sikit aja So saya fail aptitude test. So ditawarkan untuk masuk TLDM ni lah. Tu saya cakap benda ni bukanlah cita-cita saya. Tapi bila dapat tawaran untuk masuk cadet Navy ni, saya accept. Saya balik rumah dan saya tunjuk kat parents saya, ini ada warrant untuk saya pergi lapor kat Lumut. Lagi 2 minggu. So dia orang tanya macam mana? Saya kata ikut je lah. Waktu tu rambut masih panjang. Jadinya pergi 2 minggu lepas tu lapor di Lumut, naik bas. Pun parents pun hantar dekat stesen bas di kampung saja. Tak ada pergi hantar sampai ke Lumut. Tak ada. Baik. Sampai di Lumut, sampai di stesen bas Lumut, naiklah lori 3 tan masuk ke dalam pangkalan TLDM Lumut dan terusnya pergi ke KD Pelanduk lah untuk lapor diri di sekolah pegawai. Kepada anda mungkin tak tahu 3 tan tu. 3 tan ni dia truk askar tu. Truk askar yang belakang tu, kursi tu duduk kat tepi dinding tu. Okay. Panjatlah saya truk tu. Daripada seorang yang bercita-cita jadi stewardess, last naik truk askar. Okay, Puan. Lepas naik truk askar tu masuk? Masuk. Lepas tu bermulalah episod menjadi seorang kata anggota pegawai tentera laut di Raja Malaysia. Kat situ bermula. Situ mulanya. Rambut kena potong waktu tu. Ya, mula-mula kita masuk, dia tak potong lagi. Dia bagi taklimat sekian-sekian. Lepas tu dia start suruh kita chop jari. 10 jari. Chop 10 jari. Lepas tu mula kita didatangi oleh makhluk-makhluk asing yang kita rasa lah waktu tu Senior-senior, jerit-jerit apa semua macam-macam lah keluar. So bila diorang dapat junior kan, seronok. Kita ni sebenarnya kalau duduk di mana-mana sesi latihan, kalau ada junior ni memang paling seronok lah kan. Yelah. So, tahun tu tahun berapa, Puan? 1995 bulan Mei. Okey. Awal. Dah 30 tahun ni, Jad. Betul kan? agak dah berusia lah kan. Tak. Belum pencen lagi. Belum pencen lagi. So excuse me. So lepas saya chop jari dan jurulatih pun suruh kita master tu bahasa Melayu berhimpun lah. Kita beratur pergi ke sebelah belakang dewan tu untuk sesi potong rambut. Di sini bermulanya. Nangis tak potong rambut? Nangis tak? Saya tak nangis sebab itulah cakap dia nak kata bosu tu manja, tak juga. Tapi saya memang cekal lah. Kita tak nangis pun potong rambut. Walaupun sebelum dapur diri untuk pergi cadet tu pun dah potong sedikit rambut tu kan. Tapi masuk lagi potong. Dia bagi kita tukang potong tu hanyalah kalau ajak biasalah dekat area Lumut tu kedai gunting rambut yang India tu kan. Yang Samudra ke apa tu. Datang bawa pisau cukur yang gunting rambut lelaki saja. Dia potong tu. Dia kepotong dah. Dia sodok. Dia sodok tinggal sikit lah atas ni. Itu dia. Baik untuk anda semua, bagi wanita-wanita di luar sana yang mungkin teringin nak berkhidmat dalam angkatan tentera, korang kena tahu tau, rambut korang akan dipotong macam rambut GQ tu. Ya. Nipis bawah, atas nombor 2 kot. Nombor 2. Macam waktu tu. Waktu ni lah 6 bulan tak nak jumpa dengan boyfriend. Waktu ni sebab lelaki yang perempuan kan sama je. Waktu tu kan. Waktu tu bila lepas gunting rambut tu memang nampak sama je lah. You pakai pakaian yang sama, dah tak ada bezanya. Sebab tu kita masa latihan kita dilatih sama saja. Dipanggil standardized lah. Semua lelaki perempuan tak ada bezanya. Apa yang lelaki buat perempuan pun boleh buat. Apa yang buat lelaki pun boleh buat. Okey, baik Puan. Tu cerita awal Puan join dalam TLDM. Berapa tahun Puan dalam TLDM dan pangkat tertinggi Puan dalam TLDM? Saya dalam TLDM selama 13 tahun lebih lah. 13 tahun. So pangkat terakhir saya dalam TLDM adalah Lieutenant Commander. That's why kalau kat luar, kalau panggil tu Lieutenant Commander besar lah TLDM. Okey. Maksudnya dah veteran lah kan? Dah veteran lah. Saya boleh join veteran, tapi saya bukanlah veteran berpencen. Saya veteran tidak berpencen. Okey. Baik Puan, macam mana daripada Puan Lieutenant Commander TLDM dan Puan adalah salah seorang pegawai Seaman Puan? Ya, Seaman. Okey. Boleh tak Puan kongsikan kenapa Puan buat keputusan daripada organisasi besar Tentera Laut di Raja Malaysia ke satu organisasi yang lain iaitu Maritim Malaysia? Untuk tu sebenarnya bukan mudah lah bagi saya waktu tu nak buat keputusan saya nak bertukar servis daripada TLDM kepada APMM ni, tetapi memikirkan saya nak cuba mengambil peluang dan ruang
di mana waktu tu APMM ni baru saja ditubuhkan. APMM ditubuhkan tahun 2005. So saya berfikir dan saya tengoklah peluang tu ada untuk saya menyertai APMM ni. So saya apply untuk tukar lantik. Itu pun setelah intake yang terakhir, tukar lantik daripada TADM ke APMM. Okey. Macam mana Puan bila Tuan bertukar kepada? Dia sebenarnya penghijrahan lah. Dia kata pertukaran tu bukanlah penghijrahan, tetapi dia merupakan salah satunya kita nak menyambung khidmat bakti kita lah kepada negara sebenarnya. Dari segi peranan ada banyak beza tak cara kepimpinan Puan dalam TLDM dan juga kalau macam ni tentera ni, TLDM ni tentera lah kan. Tentera ni dia more kepada disiplin. Manakala untuk APMM ni kita lebih kepada toleransi, sebabnya kita melaksanakan penguatkuasaan. So kita kena banyak diplomasi. So dalam skop kepimpinan ni kita perlu ada disiplin dan juga diplomasi kita lah kan. Untuk kita macam dengan APMM ni kita banyak berhadapan dengan masyarakat setempat, terutamanya komuniti-komuniti maritim lah. Okey Puan, kalau macam Navy, saya kurang tahu sikit pasal APMM. Kalau macam Navy kita ada belayar, kadang-kadang makan masa sampai berbulan-bulan. Kalau macam APMM tu ada ke operasi yang melibatkan macam ni? Ada, tapi kita melaksanakan penguatkuasaan ni dengan kapal dan juga bot yang sedia ada lah. So maksimum kalau kapal besar kita berada di laut lebih kurang 20 hari macam tu kalau kapal besar. Okey. Kalau bot-bot ni kita pergi balik hari. So cabarannya tetap ada, Ajat. Kalau katakan belayar ni, kalau dengan Navy ke dengan APMM pun samalah, berada situasi je berada di laut lah kan. So banyak benda dalam sekiranya kita berada di laut ni, kita kena banyak ada teamwork, spirit de corps kan. Kita kena kerjasama lah sesama kita dalam tu, dah tak boleh kira pangkat dan apalah. Okey. Kan? Macam Puan-puan buat pendekatan dengan anak buah semua memang orang kata straight ataupun begitulah. Walaupun straight macam garang punya ni. Walaupun straight, tapi kita tetap kena tunjuk dengan kita punya anak buah. Kita kena lakukan benda yang sama juga. Baik. Puan maksudnya tunjukkan karakter tegas depan anggota, walaupun orang kata sometimes dia tengok keadaan atas keperluan. Ya, atas keperluan, betul. Jangan setiap masa kita nak kerah je. Tak boleh juga. Yelah Puan, tapi sebagai laksamana pertama, bukannya kecil-kecil pangkat tu kan, besar sebenarnya. Jadi saya tertanya-tanya macam mana cara pengurusan, minta maaf lah kita masuk soalan family sikit kan, cara pengurusan keluarga. Sebab ada orang kata kita ni kalau isteri kita pangkat tinggi, dia tak nak dengar cakap kita kat rumah. Betul ke benda tu? Jadi tak benda tu? InsyaAllah tak jadi. Tengok kepada kita lah. Sebenarnya tengok pada tengok pada diri kita sebenarnya. Tanggungjawab tetap tanggungjawab aja. Bukannya kita nak kena abaikan tanggungjawab, tidak semestinya. Bagi saya, kalau seorang wanita lah kan, kalau yang berkejaya, dia lagi banyak lah tanggungjawab dia kena fikirkan kan. Dekat office, dekat rumah, dia tetap kena laksanakan tanggungjawab dia kat rumah. Dia lah macam masak-masak semua lagi, nak tengok anak, kerja sekolah anak, nak tolong guide. Puan ada masa ke benda tu? Sebab kalau kita tengok Puan punya kerja busy, belayar sampai 20 hari. Dia ada masa-masa dia lah. Ada masa keperluan dia, prioriti kita pada tugas. Ada kadang-kadang tu prioriti kita pada keluarga kita lah. Macam husband tak ada kekangan lah, tak pernah bersembang-sembang kata time tengah duduk-duduk kata you berhentilah. Alhamdulillah, husband saya pun dia sekarang ni pun pesara tentera juga. Dia dulu pun daripada TADM juga. Jadinya insyaAllah dia faham. Dia faham lah tugas isteri dia kan. Last jawatan suami apa Puan? Dia komander. Dia last jawatan dia komander TADM di Langkawi lah. Dia sebenarnya dia merupakan juruterbang TADM. Okey, dia tak dapat jadi stewardess, dia tangkap pilot. Menghampirilah. Aduh hai. Okey baik, alhamdulillah suka juga dengar cerita Puan ni. Cuma kita nak sambung lagi Puan. Boleh. Nak tanya-tanya jugalah kan, dari segi macam
kesibukan Puan setiap hari, kalau Puan di rumah, Puan ada tak disediakan orang gaji ke ataupun ada pembantu ke? Saya ada ajak waktu anak kecil lah. Ada saya ambil pembantu rumah. Tapi bila anak dah besar-besar, dah boleh uruskan diri, kita dah stop lah pembantu rumah tu. So masing-masing lah. Maksudnya kalau sekarang ni anak saya paling kecil, tingkatan 2. Cumanya urusan saya hantar dia pergi sekolah pagi, dah ambil waktu petang lah. Itu je lah. Sekarang pun masih Puan lakukan benda yang sama? Ya, masih. Oh, okey. Melainkan kalau saya outstation, itu tugas tu pergi pada husband saya lah. Sebab husband saya kerjanya jauh daripada rumah ke tempat kerja dia jauh. Jadi dia nak pulang tu agak terhad lah. Okey, baik. Okey, kita tengok macam senang kan seorang wanita berada dalam satu organisasi tentera ataupun satu organisasi maritim. Sebabnya biasa ni perempuan dia nak kerja dalam aircon, Puan. Kerja yang tak sakit tangan kan. Betul. Jadi boleh tak Puan bagi kongsikan sikit pada diorang kat luar sana, sebab ramai sebenarnya yang saya tengok diorang ni ada keputusan. Ada diorang punya ijazah, ada diploma bagus-bagus, tapi diorang susah nak dapat kerja kat luar. Ya, betul. Tapi peluang sebenarnya terbuka luas dalam tentera dan juga dalam maritim. Boleh Puan bagi suggestion kat diorang ni, macam mana diorang nak mulakan langkah? Dia sebenarnya kena ada, macam saya cakap mula, sebenarnya kalau kita tak minat tu, dia akan jadi banyak alasan sebenarnya. Tapi bila you dah masuk, you dah rasa macam mana, you kena redha kot. Itu dah rezeki kita kan. You born to be lah sebenarnya kan. Tuhan tu dah cakap dah, Allah dah cakap dah, insyaAllah kalau kita redha dengan kerja kita tu, insyaAllah lah kita akan positif lah, always positif lah dengan apa yang kita laksanakan tu. Saya rasa kalau adik-adik kat sana, kalau kata nak masuk pasukan beruniform pun, of course dia akan tengok, kalau tengok putih ni lagilah orang suka sebenarnya. Kalau saya selalulah berhadapan, minat lah nak masuk FMM ke Navy ke sebab suka dengan uniform putih. And what happen, kita dulu-dulu kalau katakan nak masuk tentera, kenapa you masuk TRDM? Sebab kita nak see the world aja. Betul. Join the Navy to see the world. Tapi itulah macam cakap, dalam apa-apa jua pun rezeki tu berpihak kepada kita lah kan. Jadinya peluang tu dia tidaklah sama kepada semua orang. Mungkin dekat orang ni dia dapat peluang yang macam ni, lebih cerah dan sebagainya. Sebab itu dah memang orang kata termaktub lah kan, dalam setiap rezeki masing-masing. So kalau adik-adik kat sana tu, sebab memang seperti Ajak cakap lah, betul lah sekarang ni cabaran nak dapatkan kerja kat luar tu sangat-sangat terhad dan susah. Dan untuk kita nak memasuki pasukan beruniform ni, kita perlu dipersiapkan dengan orang kata mentaliti kita lah, untuk kita masuk tu. Dan tentera tu macam mana, untuk kita masuk FMM tu kerja dia, nature job dia tu macam mana. So kena prepare lah minda kita tu. Okey, mungkin anda yang sedang tengok di sebalik tabik ni tertanya, Laksamana pertama ni macam mana, pangkat dia macam mana? Okey, baik, awak google je nanti, awak tengok Laksamana pertama, berapa tinggi jawatan dia untuk Laksamana pertama. Okey Puan, sebagai seorang wanita yang diumumkan menjadi Laksamana pertama, yang pertama di Malaysia, sekarang ada lagi wanita yang berpangkat Laksamana? Sekarang ni kalau dalam FMM tu belum lagi lah, saya je lah ada. Maksudnya the one and only. Begitulah. Okey Puan, daripada seorang wanita biasa daripada Terengganu, gadis kampung yang punya cita-cita lain, tiba-tiba diangkat menjadi wanita pertama, menjadi Laksamana pertama dalam negara. Jujurlah, apa perasaan Puan sebenarnya? Saya nak cakap pun susah. Tapi alhamdulillah lah, saya bersyukur kepada Allah sebenarnya, dengan peluang yang diberikan ni. Bukan mudah, kan? Kita nak sampai ke tahap ni bukan mudah. Saya pun daripada awal saya masuk tentera ke apa ke, saya tak ada pun orang kata berfikiran akan sampai ke tahap ni. Sebab masa tu pun dalam Navy pun belum ada lagi
Laksamana pertama ni wanita dalam Navy pun belum ada lagi. Jadinya kita dah macam tak capai di akal you akan pegang jawatan ni sebenarnya. So alhamdulillah lah saya rasa macam nak kata teruja tu iya juga, tapi bila diberi peluang tu saya haruslah memikul tanggungjawab tu sewajarnya lah. Ya, alhamdulillah. Puan patut pun untuk merasa bangga sebenarnya. Ya. Sebab saya daripada tadi duduk kat sini, saya terpandang je yang kat atas bahu tu. Dia panggil apa Puan? Atas bahu kita sembang sikit pasal uniform ni. Epaulet. Epaulet. Epaulet atas bahu. Yang belah sini ni macam lencana je lah. Ni SMC. Rencana untuk? Untuk SAR Maritim Commander. Okey. Untuk sebab sebelum ni saya pernah pegang jawatan sebagai pengarah SAR. Okey. SIRS and Rescue. SIRS and Rescue ni salah satu orang kata bidang tugas APMM selain daripada penguatkuasaan di laut. Okey. So kita adalah antara agensi tunggal yang melaksanakan yang mengkoordinasikan search and rescue di laut. Okey, itu lambangnya. Ini lambangnya. Yang di sebelah kanan? Kanan ni. Ini command badge. Command badge. Okey, ini so untuk ini siapa yang pengarah ke ataupun CEO kapal akan pakailah pemerintah kapal. Okey, baik. Command. Dan yang bawah ni NTF. NTF ni dulu semasa COVID-19 kita ada buat kerajaan dah tubuhkan NTF kan, National Command Task Force tu. So kita ada Op Benteng dan saya merupakan satu-satunya pegawai wanita yang menjadi KGT. Dia panggil Commander Task Group. Okey. So untuk satu Malaysia, I'm the only one Commander Task Group dalam Op Benteng Laut. Dan saya menjaga saya punya kawasan saya adalah di utara semenanjung tanah air, iaitu di negeri Kedah dan Perlis. Waktu tu saya bertugas dekat Langkawi. Okey, baik. Yang itu pun pingat-pingat ni. Pingat-pingat ni yang mana paling Puan sayang? Pingat mana yang Puan paling rasa teruja Puan pakai? Yang atas ni mungkin yang 3 ni lah kot. Satu ni ini daripada dipanggil pingat daripada Perak. And then yang tengah ni AMN dan ni pun Perak juga. Yang dipanggil ahli curah simpan jakini. Yang depan ni dia macam neck order. So dia panggil Dajah Paduka Setia Mahkota Perak. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah setakat banyak ni. pingatnya yang ada dekat dada tu. Okey, baik Puan. Sebenarnya kita orang teruja tau bila tengok uniform macam ni, tambah pula wanita yang orang kata apa menjadi laksamana pertama. Itu yang buatkan saya lagi teruja sebenarnya, sebab saya dulu dalam perkhidmatan saya pun tak pernah jumpa wanita yang berpangkat sampai tinggi macam ni. Belum ada lagi waktu tu aja. Waktu tu belum ada lagi Puan Kapten pun belum ada rasanya waktu tu. Kapten pun belum ada. Belum ada. Masa tu dalam tentera laut saya rasa yang ada kemudian pun dah tahun ke berapa saya tak sure lah. 3 tu. Sekarang ni ramai lah komander dalam batch saya pun, dan dalam yang masih lagi servis dalam TADM pun dah komander lah, belum lagi kapten. Okey, baik Puan. Dalam dua-dua jabatan yang Puan pernah ada dalam organisasi tu, apa kenangan yang mungkin paling indah yang Puan rasa Puan ingat sampai sekarang? Mungkin follow operasi bersama dengan negara lain ke apa ke yang Puan rasa paling Puan ingat? Kalau dalam TADM tu yalah, kita sebenarnya job nature kita ni belayar kan. Kalau dalam Navy tu memang waktu kita orang belayar masa training pun saya rasa dah memang satu pengalaman yang sangat berharga lah bagi saya. Kita orang belayar dengan KD Serinda Sakti pergi ke, itu masa tu dalam latihan pergi ke Sabah, dan kita masa tu tengah ada bukan tengah lah, sambil masa yang dalam pelayaran tu kita dilanda dengan ribut Great kan waktu tu kan. So bagaimana kami berhadapan dengan kapal besar dengan ombak yang besar. Waktu tengah latihan flashing, flashing baca Morse code semua tu, lampu tu tak tu
sambil-sambil tengah baca tu, kita orang duduk kat forecastle kapal tu, kat depan kapal. Ship officer yang bagi tasking tu, dia duduk sebelah atas bridge lah. Sambil-sambil baca flashing tu, tiba-tiba ombak yang sangat besar melambung ke kapal. Dia tutup kapal tu. Dia masuk, kita orang semua basah. Waktu tu bulan puasa rasanya. Okey. Dan commanding officer dengan tiba-tiba lah mengarahkan kami semua terus masuk ke dalam kapal semua. Waktu basah tu kuyup lah. Waktu tu baru lagi dalam. Kita orang baru belayar daripada Lumut waktu tu, tapi dah sampai ke area Sabah lah waktu tu. Okey. So bayangkan lah, kena ombak dengan air laut tu, dengan kapal yang besar tu. Saya rasa kalau tak semua orang dapat pengalaman macam tu, saya rasa kawan-kawan saya pun pasti mengingati lah peristiwa berkenaan tu. Dan banyak kenangan kami dekat kapal tu sebenarnya. Bagaimana kita laksanakan latihan di kapal tu dan sebagainya. Itu yang walaupun kapal besar lah. Kalau macam di maritim pula, banyak ke exercise macam? Di maritim pula saya pernah dilantik sebagai pengarah exercise director. Untuk exercise maritim Perkasa Timur. Waktu tu melibatkan lebih kurang 14 aset APMM. Okey. So susah lah buat untuk, yelah kita dengar macam senang sebutan pengarah tu kan. Kita ada team lah. Ada team exercise director, exercise controller. So di situlah kita, saya cakap tu, dalam apa jua pun semangat berpasukan tu, bekerja secara berpasukan tu memang memerlukan lah semasa kita di kapal tu. Okay, baik. Kalau kat office tuan sebagai pegawai Laksamana pertama, tapi kalau di rumah macam mana karakter puan dengan anak-anak? Saya sangat lembut. Dah. Okey, anak puan yang sulung umur berapa? Anak saya yang sulung umur 26 tahun dah, Jak. 26 tahun. Okey, yang kedua? Yang kedua 21. 21. Yang ketiga? Yang ketiga 19. 19 pun dah habis sekolah? Dah sedang belajar dekat IPG M di Kuching. Okey, jauh-jauh dia jadi cikgu. Dia mungkin salah satu cita-cita saya kan, nak jadi cikgu. So dapat kat dia. Jatuh kat anak. Yang last umur berapa puan? Yang last umur 14 tahun. Okay. Perempuan. 3 atas lelaki, yang last perempuan. Okey, sebagai seorang ibu juga, bila puan balik kat rumah, macam mana pendekatan puan dengan anak-anak? Puan kata tadi puan lembut, memang lembut betul ke? Ke sebenarnya puan tegas dengan anak-anak ni? Dia pandang kamera dulu tu, nak cakap. Saya macam ibu-ibu yang lain jugalah. Ada masa-masa saya tegas, ada masa saya lembut, ada masa saya bergurau dengan anak-anak saya. Okey, kalau puan lebih selesa pilih pendekatan macam mana? Kalau ibu-ibu Asia ni, dia lebih kepada jeritan. Tak ada. Ada rotan sikit kan? Tak ada. Rotan tu mungkin di awal-awal dulu masa kita muda-muda. Mungkin anak pertama saya mengalami lah kot. Tapi yang kemudian-kemudian ni dah tak ada dah. Tak ada lah. Memang puan orang kata gunakan pendekatan two way communication, bersembang. Ya, banyaknya. Husband saya pun banyak bantulah dengan cara pendidikan dengan anak-anak ni. Okey, kalau ada daripada anak-anak puan yang nak ikut jejak langkah puan untuk menjadi seorang pegawai yang beruniform? Yang anak saya yang pertama seorang tentera udara di Raja Malaysia. Oh ya ke? Lelaki perempuan? Lelaki. Okey, baik. Puan ada anak perempuan? Ada. Yang akhir tu lah. Yang akhir bongsu tu. Okey, perempuan tu pun kalau dia nak join Navy pun tak ada hal? Tak ada, tapi saya tak nampak lah karakter dia nak join Navy. Okey, anak puan yang pertama bertugas sebagai apa dalam tentera udara? Dia sebagai aeromac. Dia punya aeromac untuk aircraft di helikopter lah. isi apa lah? Helikopter di Labuan. Oh ya. So dia bertugas di Labuan sekarang. 725 isi 725. Okey. Dah berapa lama dah dia dalam? Dah almost 2021 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Oh, Alhamdulillah. Suaminya pun tentera, isteri pernah jadi tentera tapi sekarang maritim, anaknya pun tentera. Alhamdulillah, tahniah puan. Saya pun tak nampak sebenarnya anak saya yang sulung tu nak jadi tentera tu, tapi tak tahulah dia mungkin minat dia kan. Kita dah cuba divert dia pergi ke lain kan. So dia nak ke situ juga. Macam mungkin lelaki okey lah kan. Tapi kalau perempuan kan, biasa pandangan orang pada perempuan ni lemah. Ya, betul. Biasa dia orang akan cakap
alah semua kerjanya banyak bagi kat lelaki, perempuan kurang sikit dapat kerja. Puan setuju tak dengan kenyataan-kenyataan lelaki macam gini? Bagi saya sekarang dah tak timbul benda tu. Dah tak ada dah. Peluang tu terbuka kepada semua sebenarnya. Mungkin ada certain pekerjaan tu dia terhad sajalah. Dia terbuka tapi dia masih terhad. So puan tak setujulah kalau orang kata perempuan ni orang kata lemah, tak sesuai lah kerja dalam bidang-bidang yang macam ni. Kalau lemah, saya rasa lelaki lagi lemah pada pemikiran dia. Okey, kenapa puan bagi kata lelaki lebih lemah dari segi sebab dia berfikiran macam tu. Dia tak sepatutnya berfikiran supaya terlampau negatif lah kan. Kita kena sekarang ni kita kena open. Betul tak? Dan kita kena bagi peluang tu. Maksudnya kita dah cuba daripada, yalah mungkin dulu-dulu tradisinya lain. Sekarang ni kalau kata kapal, dulu memang tak ada pun bilik ke ruangan ke untuk perempuan bertugas di kapal. Tapi sekarang ni dah ada. So tak timbul lah masalah tu semua dah sekarang ni. Okey. Jadi perempuan-perempuan kat luar sana ni pun tak boleh lah. Cakap, perempuan je jadi cikgu, perempuan je jadi cikgu. Jadi bila ramai sangat cikgu perempuan kat sekolah, cikgu lelaki tak ada, siapa pula nak ajar sukan lah, nak bawa pergi lawatan lah. Jadi masalah juga. Tak boleh. Dia kena balance. Kena pecah-pecahkan sikit lah. Macam puan dulu pun dia pun nak jadi cikgu juga. Tapi last saya rasa tak nak pakai uniform sebenarnya. So saya tengok kakak abang saya dah pakai uniform, kenapa saya nak pakai uniform kan? Tapi sekarang bila puan dah berada sejauh ni, puan rasa salah tak anggapan puan awal-awal dulu tak nak pakai uniform tu? Tak salah lah. Sebab saya kalau salah tu saya awal dah berhenti dah kot Jad. Okay. Sebab saya teruskan juga. Alhamdulillah, saya rasa inilah takdir jalan Allah untuk saya cari rezeki. Alhamdulillah. Lama lagi puan nak pencen? Kalau ikut nak pencen tu, saya nak kata muda tu tak lah kan. Tapi adalah 12 tahun lagi. 12 tahun lagi? Alhamdulillah, ada chance naik lagi ni. InsyaAllah kalau ada peluang kan. InsyaAllah. Kalau ada peluang kita tak tolak. Kalau tak ada pun Alhamdulillah setakat ni pun dah besar hikmat dia. Dah besar dah dia punya, yelah hikmah dia tu. Okey, saya dapat info juga yang mengatakan puan sebenarnya aktif dalam Persatuan Veteran TLDM. Ya. Dan kalau ikutkan sekarang puan masih lagi bertugas dalam agensi maritim. Ya. Tugas hakiki pun dah orang kata penuh, busy, sibuk. Tapi puan aktif juga dalam PVTLDM. Kenapa puan? Sebenarnya veteran ni sangatlah berharga sebenarnya untuk kita. Okay. Kita kadang-kadang orang tak nampak. Dulu mungkin dia macam mana veteran ni dengan disiplin kan. Kalau kat luar tu pengalaman-pengalaman macam ni lah kita nak gunakan. Selain daripada mungkin dulu dengan ketegasan tu, ketegasan seorang tentera tu membolehkan dia membina orang kata apa, sahsiah diri dia kan, untuk dia serah ataupun bekerja di luar kan. Jadinya kalau katakan dengan Persatuan Veteran ni yang boleh membantu veteran-veteran yang sedia ada sekarang ni untuk diorang mencari ataupun mendapatkan peluang pekerjaan kedua, why not? Kita bantulah mana yang boleh. Okey. So kita sentiasalah bagi sokongan kepada rakan-rakan veteran yang masih lagi mencari peluang pekerjaan untuk menampung ataupun mencari sara hidup diorang lah untuk selepas berkhidmat dalam ni. Okey, baik puan. Kalau kita tengok dalam Persatuan Veteran ni kebanyakannya lelaki lah ramai. Dan yang lebih aktif pun lelaki lah. Minta maaf puan ni, jangan ni saya bukan ni saya berdasarkan facts. Oh ya. Yeah. Tak aci tengok Toyol. Jadi puan, macam mana puan punya pandangan peranan veteran wanita ni sepatutnya, apa yang diorang sepatutnya kena buat? Contribute seperti lelaki ke ataupun terus menghilang macam maksudnya contribute kepada persatuan? Persatuan bagi anggota wanita.
dia banyak aja. Orang wanita ni dia lebih teliti sebenarnya. So dia diperlukan dalam setiap persatuan, bukannya veteran saja. Tapi dia orang banyak tak keluar pun. Ya ke? Banyak tak nak join. Saya tengok ramai setakat ni. Kalau persatuan veteran TADM tu dah ramai dah wanita yang join. Ada beberapa lah yang peniaga, yang ada bisnes ni kan. Mungkin dia orang rasa persatuan veteran ni macam tak wujud pun tak apa. Mungkin dia orang rasa begitu. Sebab dia orang ingat persatuan veteran TLDM ni, dia orang ingat veteran je ingat minta bantuan. Oh tak. Saya dulu pun salah anggap juga. Saya ingat veteran ingat bantuan. Itulah gunanya kita sekarang ni lah kan. Mungkin dulu macam tu pendekatan diorang. Tapi sekarang ni bagi saya persatuan veteran TADM ni lain dah pendekatannya aja. Banyak dah program-program yang kita buat untuk veteran-veteran ni ceburi lah. Maksudnya turut serta, khusus dan sebagainya. Yang mana yang boleh diorang membina kejayaan mereka selepas bersara. Betul. Dan saya sendiri sebenarnya teruja tau. Baru-baru ni saya pergi jamuan makan malam dengan persatuan veteran TLDM. Bila saya sampai sana, saya tengok ramai anggota-anggota yang veteran ni yang dah ada bisnes sendiri, yang dah buat jualan, ada yang berentas yang negara berjaya. Pun ada yang berjaya kan? Macam Ajak. Allah. Alhamdulillah. Salah seorang lah puan. Jadi saya rasa teruja. Saya rasa macam mana lagi kita punya bekas-bekas tentera ni untuk kita satukan dan untuk kita kembangkan. Sebab Komander Haris, Presiden Persatuan Veteran TLDM, dialah banyak yang bagi tahu saya, sedangkan saya, jangan ingat persatuan veteran ni cuma minta bantuan saja. Sekali saya lepak-lepakkan dia, rupanya connection untuk bisnes pun ada. Betul. Lepas tu guide untuk kita mulakan bisnes pun ada. Betul. Dari segi bantuan-bantuan pun sama macam-macam dia ada kan. Betul. So macam ni aja, sebenarnya dekat setiap negeri kita ada persatuan veteran TADM ni. Jadinya kita mengesyorkanlah setiap negeri itu, persatuan veteran negeri itu mengalu-alukan veteran-veteran untuk berdaftar dengan persatuan veteran ni untuk dapatkan orang panggil apa, perks, macam dapatkan pendedahan, bukan apa tu, kelebihan kelebihan untuk setiap apa benda yang persatuan veteran laksanakan. So kalau kita tidak berdaftar dengan persatuan veteran ni, jadi kita tak dapat maklumat. Kan banyak program-program yang persatuan veteran TADM iaitu Komander Haris perkenalkan. Saya sendiri pun banyak teruja daripada segi vending machine lah. Betul, kan? Betul. Daripada dulu ada kios untuk burger lah, kios untuk macam-macam lah. Itu kalau katakan lain-lainnya, sebab kebanyakannya franchise-franchise ni kalau dia dengar daripada persatuan veteran ni, mungkin dia orang lebih confident kot kan. Sebab dia orang tahu tentera ni macam ni sikap dia, macam ni dia punya attitude dia, disiplin dia untuk membuat sesuatu lah kan. Dia tak, mungkin tidak main-main ke apa ke kan. Sebab kita tengok kalau kebanyakannya bukanlah nak kata semua veteran-veteran ni tidak mampu untuk melaksanakan kerja selepas bersara. Dan saya tengok, saya sendiri pun macam Ajak cakap lah tadi, kebanyakannya mereka lebih berjaya kan selepas berhenti daripada ni. Tapi untuk diorang menyertai veteran ni, salah satunya adalah untuk kita mengeratkan networking kita. Maksudnya kalau orang untuk bisnes ni, dia memerlukan networking untuk dia kembangkan bisnes dia. So di situlah boleh diorang dapatkan kontak ke apa ke kan, bantuan-bantuan itu tadi, bantuan-bantuan dan sebagainya untuk ke seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi sebab itu jugalah puan terus aktif dalam persatuan veteran TLDM. Tak sibuk ke dengan kerja seharian ni semua? Untuk puan dapat gaji dalam tak. Dalam dulu saya awal-awal saya join persatuan veteran ni, memang saya salah seorang AJK induk lah di persatuan veteran TADM Cawangan KL. Tapi memandangkan seperti Ajak cakap tu, komitmen saya pada kerja hakiki saya yang agak terhad, untuk saya join persatuan veteran ni, jadi saya aktif sebagai ahli biasa sajalah, dan saya hadir untuk event-event ataupun program-program yang mana saya rasa saya boleh hadir.
Okey. Tapi untuk saya bagi support kat belakang tu, insyaAllah saya sentiasa bagi support untuk Komandan Haris dan juga kawan-kawan saya dalam Persatuan Veteran TADM tu sendiri. Oh, hebat wanita yang bernama Laksamana Pertama Zulinda ni. Kerja dah banyak, dia tambah lagi kerja dia. Hanya semata-mata nak tolong veteran. Okey. Baik, Puan. Mungkin Puan boleh bagi tahu ataupun ucapkan kata-kata aluan untuk wanita-wanita ataupun adik-adik lelaki yang baru habis sekolah ni, yang teringin nak join. Smart lah uniform ni maritim ni. Macam mana dia nak join maritim ni? 1 tahun ada berapa kali pengambilan agaknya dalam maritim ni. Dan apakah syarat-syarat asas untuk diorang join dalam maritim ni, Puan? Okey, untuk adik-adik di luar sana boleh apply untuk join. Kalau maritim kita guna SPA 8 juga. SPA 8? So boleh apply kat situ. Orang kata apa? Kalau jangan sekadar apply kalau kita rasa kita tak mampu. Maksudnya daripada segi mental, fizikal. So dalam persatukan uniform ni, keutamanya pertama sekali kita akan akademik dia tengok, lepas tu fizikal lah. Dia akan panggil kita untuk test fizikal dulu. Barulah pergi pada interview, barulah datang untuk training dan sebagainya. So untuk maritim ni kita ada 2 pengambilan lah, untuk lalian pangkat dan juga pegawai. So dalam 1 tahun biasanya ada 1 sajalah pengambilan untuk latihan. Pegawai dan juga 1 pegawai, 1 untuk lalian pangkat. Dan training tu akan diadakan untuk APMM ni di Akademik Maritim Sultan Ahmad Shah di Pahang, Gebeng. Berapa lama, Puan? Kalau kita dulu 10 bulan. 10 bulan. Itu untuk pegawai? Ya. Untuk anggota biasa sama juga 10 bulan. Oh, dia lebih lama daripada Navy ya? Navy 6 bulan aja kalau tak silap kan? Tapi termasuk dengan OJT lah sekarang ni. Dia kira sekali dengan OJT. So diorang sekarang kalau dah masuk training tu dah kira kerja. Dulu kita pakai allowance kan, dalam tepuk. Betul. RM437. Saya pernah ada pengalaman bagi allowance tepuk tu dekat rekrut dengan semua dalam Navy dulu. Okey, ya. Gaji tepuk ni. Yang korang tak tahu ni, gaji tepuk ni dia ada cara tau. 1 2 3 1 2 macam tu kan. Saya pun dah nak lupa sikit. Ada yang langgar meja pun. Katalah duit tu RM437, 65 sen contoh gaji kita. Kita ambil gaji tepuk tu, duit 1 sen tu terjatuh, kita kena pulangkan dan beratur semula. Beratur semula tu bukan beratur 10 orang ke belakang. Kalau rekrut tu ada 700 orang, kita beratur yang nombor 700 tu. Betul. Itu yang kalau pegawai pula ajak, ujung sana kita terima duit 400 lebih. Mula-mula kita dulu, saya pun dulu awal-awal dulu 450 macam tu. Puan pun sama 400 lebih. Lepas tu lepas meja terima duit, sebelah meja mes bil. Sebelah meja hutang sampai ujung dah kredit balik. Ada tinggal balance sikit. Okey. So di situ je habis. 1 baris tu je. Siap. Habis dah duit. Kan? So macam mana pada waktu tu kita nak survive hidup, itulah dia. Betul. Mungkin ada yang kata ni, dia kata apa benda lah setakat ambil duit, lepas tu duit siling jatuh nak kena beratur semula. Mengarut je tentera. Sekarang itu bukan tak mengarut, lagi. Sekarang dapat gaji. Betul. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tahu kenapa training tu dilakukan dalam tentera? Itu memberikan maksud kepada anda tak boleh buat silap walaupun kali pertama. Nak ambil duit pun kita tak nak silap. Sekali je kita bagi arahan. Okay? Itu yang korang kena faham. Sesimpel tu lah. Ya, betul. Kan? Okay, Puan. Macam Puan sebagai seorang pegawai ataupun Laksamana Pertama, Puan dah lama memegang jawatan sebagai orang kata tokoh kepimpinan. Apa nasihat Puan pada pegawai-pegawai yang baru? Mungkin ada pegawai wanita yang baru potong rambut minggu lepas, tengah nangis lagi sekarang. Bergaduh lagi dengan boyfriend. Ada yang mungkin dah 1 tahun perjalanan tapi dah rasa macam nak give up. Apa nasihat Puan supaya diorang sampai ke tahap macam Puan? Untuk kita jadi seorang pegawai ataupun pemimpin dalam tentera. Pemimpin lah dalam tentera ke, dalam PMM ke, dalam pasukan keselamatan. Pertama sekali kita kena ada integriti. Kena ada integriti. Yang keduanya kita perlu ada sifat yang kita kena selalu tanam. Kita ada sifat yang ingin belajar. Okey, baik. Walaupun
saya di tahap ini, saya still belajar. Maksudnya kita jangan anggap kita tahu semua, jangan anggap kita lah yang paling tinggi dekat situ, kita paling tahu. So kita kena belajar. Oh, bagus puan. Yang ketiga dia, of course lah, kita kena redha dan kita kena balik kepada pencipta kita lah. Alhamdulillah. Macam mana pun kita kena ingat itu semua cara-cara, tips yang puan bagi dekat mungkin tuan-tuan dan puan-puan pegawai yang baru ikuti kursus ni. Okey puan, rasanya kita ni dah nak habis dah sembang-sembang puan. Alhamdulillah. Soalan pun sebenarnya banyak dah saya dah tanya ni. Sekarang ni puan tengah sibuk operasi apa puan untuk FMM? Sekarang ni FMM tak ada operasi yang besar-besar. Macam saya sekarang, saya dah tak duduk dekat operasi, saya duduk kat pembangunan. So Alhamdulillah dengan bajet yang PM umumkan hari tu Alhamdulillah lah, FMM pun dapat sebegitu jumlah. Alhamdulillah. Okay. Apa yang vision untuk FMM yang baru ni puan? Maksudnya dari segi latihan, adakah diorang nak memantapkan dari segi latihan ataupun sebab kadang-kadang kalau macam dalam Navy ada anggota-anggota yang kita tengok alatan ni sebenarnya canggih. Kita punya pemimpin dah bagi alatan hebat, tapi anggota tak pandai pun nak guna dia. Dia macam ni, kalau dalam tentera tu memang hidup kita dengan latihan sebab kita prepare untuk berperang. Kan? Macam dalam FMM ni, kita setiap hari kita laksanakan operasi. So kita sentiasa nak meningkatkan atau optimumkan operasi kita di perairan. Okey, macam tu. Memang operasi penguatkuasaan ke ataupun operasi untuk operasi mencari dan menyelamat. So dua-dua operasi tu sangat penting bagi FMM. Okey, baik. Alright puan, sebagai seorang pemimpin wanita yang boleh dikatakan tertinggi dalam Malaysia ni, apa pandangan puan ataupun pendapat puan 10 tahun lagi peranan wanita dalam organisasi macam ni? Saya harap untuk 10 tahun akan datang bukan saya seorang macam ni lah. Mungkin ada 10 orang lagi lah. Lebih ramai lagi. So semoga tahun-tahun mendatang tu peluang-peluang ni terbuka lagi lah untuk wanita menyertai pasukan-pasukan keselamatan dan juga menjawat orang kata menjawab jawatan yang tinggi lah dalam organisasi. Baik, dan sebenarnya puan, kalau puan nak tahu kenapa kita jemput puan dalam di sebalik tabik ni, sebab kita teruja lah. Macam kita orang semua, isteri-isteri kita orang balik kerja kat rumah, masak apa semua kan. Macam-macam puan ni kita tengok sibuk dengan pangkatnya, dengan kerjanya kat luar sana, tapi puan masih lagi boleh menguruskan tanpa pembantu. Kadang-kadang pun puan masak sendiri. Anak pun tadi dia yang ambil balik sekolah. Kamu nak tahu tak, dia ni ada driver tapi dia ambil anak dia balik sekolah. Okey puan, last lah puan, sebagai seorang isteri, kita nak tanya apakah pesanan puan kepada wanita-wanita kat luar sana? Sebab selalu orang kata wanita ni bila pangkat dia tinggi nanti dia tak nak dengar cakap suami. Bila ni dia tak kali ulang soalan. Sebab saya suka ni, sebab saya nak puan pesan kat luar supaya benda ni orang kata apa, tak jadi isu lah kat luar. Orang kata pangkat ni kita hanya di pejabat, tapi kat rumah siapa kita, macam tu. Betul lah tu. Pesan kat dia orang ni puan. Bagi saya untuk wanita-wanita di luar sana lah, yang mana yang berkejaya, seperti Ajak cakap lah, kalau kita keluar office tu, pangkat kita tinggal je lah kat office tu kan. Kita balik sebagai seorang isteri, buatlah tugasan kita sebagai seorang isteri tu, yang mana yang memerlukan kita buat semampu mungkin, sedaya yang mungkin. Kalau penat tu, yalah, suami penat, dia pun bekerja, kita pun penat, kita pun bekerja. So haruslah ada toleransi untuk kedua-duanya. Maksudnya lelaki pun kena faham jugalah. Kalau selalu bini awak masak, hari ni dia tak masak sebab dia penat kerja, hari ni awak lah masak. Bancuh-bancuh lah 2 minit je benda tu. Okey lah, baiklah puan, terima kasih sebab sudi luangkan masa di sebalik podcast ni. Terima kasih juga jemput saya. Ya puan, manalah tahu nanti one day naik pangkat lagi, kita jemput lagi. Okey, daripada laut hingga ke meja strategik, daripada pegawai muda hingga menjadi pemimpin wanita pertama yang berpangkat laksamana pertama,
Kisah ni membuktikan bahawa disiplin dan keteguhan hati dan juga nilai setia kawan tu mampu membawa seseorang sampai ke puncak. Walaupun pada awalnya bukanlah cita-cita beliau untuk menjadi seorang pemimpin, nak jadi stewardess. Akhirnya menjadi pemimpin tertinggi dalam maritim Malaysia. Baik puan, semoga kisah ni menjadi inspirasi kepada semua pendengar dan juga penonton di sebalik podcast. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Dan kepada anda semua, tolong sebar-sebarkan di sebalik podcast ini. Terima kasih juga kepada Bumbu Babah yang menaja makanan kita malam ini. Akhir sekali, jangan lupa untuk terus dengarkan kami dalam Di Sebalik Tabik. Alright? Podcast Di Sebalik Tabik. Jumpa lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.